Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam episod yang kelima podcast Sembang Langit sama dengan saya host Abdul Razak Ramli. Dan pada hari ini kita punya topik perbincangan memang sesuai dengan tajuk podcast kita, yakni Sembang Langit. Kita nak cerita tentang wahyu daripada Allah SWT. Di samping kita sulamkan dengan hadis-hadis Nabi, sirah Nabi SAW, dan kita nak lihat realiti semasa. Maka topik kita pada hari ini saya namakanlah topik ni dengan tajuk sebagai intelligent lah. Satu topik yang kadang-kadang seronok kita nak tengok, tapi bila tengok realiti secara insaf dia menyedihkan sebenarnya kan. Sama dengan saya, sebelum saya pergi lebih mendalam tentang topik kita ada tetamu malam ni. Tetamu kita tak asing lagi dengan kita punya perbincangan seperti ini. Saya persilakanlah tetamu kita, Ustaz Abdul Muiz Muhammad. Apa khabar Ustaz? Saya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Muiz datang dari mana Ustaz tadi? Jauh? Datang dari Kelang. Kelang kat sini jauh. Lebih kurang sejam setengah lah kalau jam Lagi lebih lah 2 jam kan. Okey, baik. Kita pergi terus lah topik kita. Kalau boleh kita nak tanya, first kali kita nak minta Pak Ustaz Muiz, dia memang mendalami bidang Al-Quran. So kita tanya pada orang je lah. Dalam Quran, dalam Islam sendiri, dia cerita intelijen ni macam mana sebenarnya? Adakah kartun macam yang kita tengok dalam filem? Ataupun sebenarnya intelijen ni memang satu topik yang besar sebenarnya dalam agama kita, yang kita tak perasan pun dalam Quran yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada saudara Razak. Kalau kita memperhalusi Al-Quran, topik berkaitan dengan intelijen ini sebahagian daripada topik yang besar. Okey, faham. Boleh kita katakan tabiat pertembungan antara hak dan batil itu sebahagiannya membabitkan cerita intelijen. Sama ada persaingan maklumat, pencurian maklumat, ataupun persaingan pengaruh, pembentukan senario. Sudah pasti kalau kita baca Al-Quran, watak-watak jahat dalam Al-Quran tidak akan lari daripada sama ada syaitan ataupun sekutunya munafik. Okey, faham. Jadi disebabkan itulah bila kita bahas berkaitan dengan topik intelijen yang meliputi ancaman keselamatan dalaman, ancaman daripada anasir perpecahan, dan begitu juga agenda untuk menaikkan sesuatu yang palsu, ia sangat terkait dengan ayat-ayat berkaitan dengan munafik dan syaitan. Dalam Al-Quran, kita dapati cerita-cerita berkenaan munafik ini diturunkan dari ayat-ayat yang dikategorikan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Ayat yang diturunkan di Madinah. Turun di Madinah, okey. Jadi fasa Madinah itu adalah fasa di mana umat Islam sudah memperolehi kuasa, sedang mewujudkan kuasa, menstabilkan kuasa, mengukuhkan kuasa. Maka waktu itulah baru timbul peranan golongan-golongan munafikin. Al-Quran juga menggazetkan ancaman daripada musuh Islam itu kepada dua golongan, iaitu golongan kufar dan munafikin. Dalam Al-Quran antaranya Allah katakan jahidil kufar wal munafiqin ya ayuhan nabi ittaqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Allah sebutkan dua itu, kafirin, munafiqin. Ulama tafsir menafsirkan kafirin itu adalah musuh luaran, munafiqin adalah musuh dalaman. Dan memang antara dua kelompok ini saling bekerjasama antara satu sama lain sesuai dengan ta'rif
munafik itu sebagai golongan yang kafir dalamnya tetapi luarnya Islam, secara beragama, secara palsu. Begitu juga cerita-cerita intelijen ini terkait juga dengan cerita-cerita syaitan, cerita-cerita iblis. Bagaimana syaitan pada awalnya menipu daya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi skop penceritaan intelijen di dalam Al-Quran ini bukan semata-mata cerita intai maklumat, bukan semata-mata itu, tetapi mempengaruhi. Bagaimana kita dapati dalam Al-Quran menceritakan syaitan cuba menjustifikasikan pelanggaran yang dibuat oleh Nabi Adam, dan syaitan pandai menggunakan retorika yang palsu. Allah larang jangan mendekati pokok, tapi dia takwilkan. Kata larangan mendekati pokok ini sebenarnya perlu dilihat dari sudut maqasidnya, bukan jangan dekati pokok secara literal. Tapi pokok ni sebenarnya ada kelebihan, dan Allah tak nak kau berasan jadi malaikat sebab ada kelebihan pada pokok ini. Dia cuba pusing. Jadi lobby. Itu apa yang Ustaz explain maksudnya, itu intelijen ke? Ya, itu bukan intelligent. sebab kalau kita yang biasa kita faham lah, baca ayat tu macam itu kira hasutan syaitan. Syaitan lah. Hasutan syaitan lah. Bukan. Tapi sebenarnya dalam perspektif semasa, itu kerja intelijen. Dia datang pada kita. So intelijen ni bukannya macam yang kita tengok filem James Bond, tembak tak mati-mati. Itu cerita lah. Tapi cara operasinya lebih halus. Sebab dia nak mempengaruhi kita, dia nak membentuk kita secara lunak, bukan secara paksa. Secara paksa ni selalunya fasa akhir, bila dah tak boleh buat apa-apa, baru berperang. Tapi selalunya awal daripada situ, menyebabkan kefahaman yang ada pada Nabi Adam itu terlencong. Bukan nak kata cerita intelijen di dalam Al-Quran ini tidak membabitkan pencurian maklumat. Ada. Syaitan juga yang buat. Sebagai contoh, kita boleh tengok dalam surah Al-Jin, surah Al-Mulk, surah As-Safat, Allah ceritakan bagaimana antara kerja jin sebelum daripada diutuskan Nabi SAW, kerja jin ni disebutkan dalam Quran maqa'id li-sam'i, iaitu jin ni dia buat pos dekat langit, cuba curi maklumat langit. Spying lah, untuk disampaikan kepada pemuja-pemuja syaitan di kalangan Tok Dukun, Tok Bomo. Jadi itu spying, intelijen juga. Dan kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, cerita golongan munafik itu memang sudah pastilah cerita berkaitan dengan intelijen. Bagaimana golongan munafik ini mereka tampil dalam masyarakat orang Islam, membina kepercayaan, mengapungkan naratif yang sesuai dengan mereka, dan ada kalanya mereka buat projek-projek yang besar. Dan dalam sirah juga ada contoh yang kita boleh ambil bagaimana bukan semata-mata golongan kufar dan golongan munafik itu yang buat kerja, bahkan syaitan itu sendiri yang turun masuk ke dalam mesyuarat, masuk dalam medan peperangan, menjelma sebagai manusia biasa. Jadi kalau kita tengok macam cerita tu macam cerita tahyul lah, cerita khurafat lah. Tetapi kita perlu fikir, kalaulah zaman Nabi boleh buat sebegitu, zaman sekarang pun tidak mustahil boleh jadi begitu. So intelijen ni bukan sekadar yang macam kita faham dalam filem lah. So kita kena faham juga intelijen ni selain daripada pencurian maklumat, spy, dia boleh jadi dia bertindak sebagai subversive agent lah daripada dalam kalangan masyarakat untuk mengubah persepsi, untuk menipu maklumat. So macam itulah kisah-kisah intelijen yang saya faham lah apa yang Ustaz sebutkan tadi. So daripada
sikap Nabi kot. Kalau kita kata intelijen ni, ayat-ayat dia banyak turun di Madinah selepas Nabi dapat kekuasaan politik di Madinah. Sikap Nabi macam mana menghadapi orang macam ni? Kita boleh belajar daripada beberapa perspektif. Yang pertama, kalau kita nak trace, kalau kita nak kesan wujudnya anasir-anasir intelijen luar, antara kesannya adalah kita akan dibelenggu dengan rasa dilema. Maksudnya kalau kita tiba-tiba rasa dilema, macam serba tak kena, itu adalah hint bahawasanya anasir intelijen yang kalau kita gunakan pada konteks Al-Quran, golongan munafik itu wujud. Maksud dilema macam mana maksudnya? Sebagai contoh, apabila golongan munafikin buat kerja-kerja jahat dan kemudian kerja jahat itu terbongkar, maka kan ada permintaan para sahabat untuk ambil tindakan yang keras. Jadi apa Nabi jawab? Nabi jawab, nanti kalau kita ambil tindakan, nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Itu ayat dilema. Jadi suasana dilema itu kita boleh letakkan sebagai salah satu tanda alamat wujud anasir itu. Sebab kalau solid sesama orang beriman je, suasana dia akan sentiasa meyakinkan antara satu sama lain. Dia bukan dilema. Dilema, kalau ragu lah. Kalau ragu. Dan memang kerja mereka pun buat keraguan. Buat keraguan. Antara sikap yang dijelaskan oleh Al-Quran, macam ayat yang disebutkan tadi, kufar wal munafiqin, para ulama tafsir menafsirkan macam mana nak lawan kufar dan macam mana nak lawan munafiqin. Lawan kufar ditafsirkan lawan dengan aslihah, dengan senjata, maksudnya dengan penuh kekerasan. Sementara munafiqin lawan secara hujah. Apabila lawan secara hujah, maka ini dapat menyedarkan kita bahawasanya ciri-ciri dan penampakan mereka kita boleh kenal pasti. Tidak sebagaimana yang seringkali dianggap kita tak boleh kenal sampai bila-bila. Dia boleh dikenal pasti. Boleh dikenal pasti. Kalau tak boleh dikenal pasti, maka sia-sia ayat Al-Quran yang menyuruh kita supaya berjaga-jaga, supaya menentang hujah mereka ataupun cara mereka mainkan media. Maksudnya boleh dikenal pasti. Dan begitu juga reaksi-reaksi Nabi SAW apabila berdepan dengan gejala-gejala mereka. Allah menetapkan reaksi Nabi itu berdasarkan penurunan ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh sikap perbuatan mereka. Disebabkan itu, walaupun kita mengetahui kepala kepada puak munafik di Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay. Tapi nama Abdullah bin Ubay tak pernah disebut dalam Al-Quran. Sebab itu Allah mengajar kita sebagai satu teknik supaya tak perlu sebut nama. Tak perlu sebut nama. Kenal orang tak sebut. Sebab selain daripada, kalau kita ikut Al-Quran, golongan munafik ni memang banyak kelebihan. Kelebihan pandai mengambil kesempatan, bijak lah, jenis bijak, jenis petah. Tapi Allah seksa mereka dengan satu seksaan psikologi. Satu seksaan psikologi itu kalau kita rujuk dalam surah Al-Munafiqun, mereka mudah terasa dan melinting. Allah kata yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka merasakan segala hingar-bingar, cakap-cakap yang ada di keliling mereka sebagai tujuan nak ngata mereka. Jadi itu kekurangan mereka. Ada pun kelebihan, banyak kelebihan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga sikap yang ditunjukkan oleh Nabi. Nabi senaraikan nama-nama itu kepada seorang sahabat yang dipercayai, bukan untuk dihebahkan,
tetapi untuk membuktikan bahawasanya ancaman itu wujud. Jadi dalam perbahasan seumpama ini, yang perlu kita tiru, starting point kita adalah kita tiru sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab apabila Sayyidina Umar tahu Nabi memberi amanah kepada Huzaifah bin Al-Yaman untuk simpan nama munafik. Betul. Sayyidina Umar tanya dulu, nama aku ada tak? Jadi Sikap sikap itu sikap yang pertama bukan untuk tuding orang, tapi terlebih dahulu jaga diri dulu. Pastikan sikap itu tidak ada. Jadi itu beberapa sikap-sikap yang boleh kita pelajari daripada Nabi. Tadi Ustaz sebut kita boleh kenal, kita lawan dengan orang kafir ni dengan senjata. Adapun lawan dengan orang munafik ni dengan hujah kan. Dan kita boleh lihat ataupun kenal pasti diorang ni melalui hujah, Ustaz kata. Macam mana nak kenal tu melalui hujah tu, macam mana maksud dia? Mereka suka gunakan mereka suka bawa cerita yang meragukan, yang kalau yang betul-betul grade tinggi, munafik grade tinggi macam dalam Al-Quran tu, memang kita lihat sikap mereka sangat pro kepada golongan kufar. Sangat pro. Daripada sudut hujah, dari sudut hujah, kepentingan, menyebelahi kepentingan, cenderung kepada kufar. Jadi sesama orang Islam ni serba tak kena. Semua dia compare. Serba tak kena. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, surah-surah yang bertemakan peperangan, surah itulah yang banyak cerita pasal munafik. Suratul Taubah, Suratul Anfal, Suratul Ahzab. Surah itu. Sebab apa Allah nak bagi tahu kepada kita, di sebalik peperangan menentang kufar yang terang-terang itu, pihak kufar takkan boleh mendapat peluang-peluang yang terbentang, melainkan ada kerjasama mereka dengan golongan munafikin. Lepas tu kita baca sama ada dalam Suratul Taubah, Suratul Anfal, Suratul Ahzab. Suratul Ahzab cerita pasal pasukan Ahzab ni sikit. Cerita pasal cakap-cakap golongan munafikin panjang. Dengan musuh sebenar munafikin yang duduk dalam Madinah. Dan kita harus tahu bahawasanya memang kita celik-celik kita dengar nama Abdullah bin Ubay ni nama buruk lah. Tapi kalau kita menelusuri sirah dan ayat-ayat Al-Quran, kita akan sedar bahawasanya Abdullah bin Ubay ni orang yang menarik. Sangat menawan lah. Pemimpin, dikatakan pemimpin masa depan Madinah. Betul. Jadi disebabkan itu, cerita munafik ni cerita politik. Dulu ada orang kata munafik haraki kan. Jadi waktu tu saya tak setuju. Tak perlu tambah haraki tu sebab sifat munafik dalam Quran tu memang dia adalah gerakan. Dia bukan orang perseorangan. Jadi yang selalu ditanggap oleh masyarakat awam kita, munafik ni orang perseorangan. Dia seorang-seorang, lepas tu dia scam orang. Dia sebenarnya satu gerakan. Satu gerakan. Jadi Allah ceritakan macam mana mereka mempertikaikan, macam mana mereka sebenarnya ada pakatan dengan musuh. Jadi itu beberapa kita boleh tengok dalam perspektif Al-Quran. Menarik perbincangan kita sebab kita lihat sudut wahyu sebenarnya yang jarang orang ambil tahu dengan mendalam. Lagi-lagi kisah munafik ni, kita tahu munafik ni berjanji tipu kan? Itu benda-benda je tu lah, maksudnya dari sudut terlalu surface. Tapi bila dengar kisah bahawa munafik ni sebenarnya berkait dengan intelijen, itu sangat membuka mata sebenarnya. Kita nak Ustaz sambung. Tadi Ustaz sebut intelijen ni, munafik ni kerja dia politik sebenarnya. Kalau Ustaz boleh cerita lagi dalam. Ada satu kitab yang boleh saya syorkan untuk kita sama-sama telaah. Bagi saya setakat ni kitab itulah kitab yang paling sempurna mengupas tajuk nifaq pada aspek intelijen ini. Kita Arab lah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Hasan Habanaka Al-Maidani, 2 jilid. Zahiratun Nifaq. Dia punya tajuk Zahiratun Nifaq.
Dalam kitab itulah yang membantu saya membuka kefahaman hakikat nifaq ini adalah berkaitan dengan propaganda politik. Jadi macam yang Saudara Razak sebutkan tadi, selalu kita faham golongan munafik ni golongan yang cakap bohong. Itu tak nafi, ada dalam hadis. Tetapi yang menariknya, topik berkaitan dengan nifaq dan munafikin ini berbeza sifatnya berbanding tajuk-tajuk lain. Sebab lazimnya tajuk-tajuk lain, Al-Quran menyatakan dasar, kemudian hadis mensyarahkan dasar itu. Kalau nifaq, munafik, dia terbalik. Nabi sebut secara umum, Al-Quran yang memperincikan. Dia terbalik. Sebab apa terbalik? Sebab Allah katakan qatalahumullah. Allah sendiri yang lawan dia orang. Allah sendiri yang lawan. Sebab itu kalau kita baca hadis, bila cakap bohong, bila berjanji mungkir kan, bila diberi amanah khianat, bila bergaduh lebih kan. Hadis itu disyarahkan sifat nifaq yang umum. Yang umum maksudnya ada kategori nifaq amali dan i'tiqadi. Amali ni maksudnya dia ada perangai munafik, tapi dia beriman. Dia beriman. Jadi ada je orang beriman tapi dia cakap bohong. Tapi yang jenis i'tiqadi maksudnya memang dia kafir betul. Jadi ciri-ciri itu banyak dibongkarkan melalui Al-Quran. Jadi itu kita perlu faham bagaimana berinteraksi dengan nas-nas. Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan golongan munafiqin, wallazina fi qulubihim marad, bukan sekadar yang ada munafiqin tu, tapi yang ikut tu orang beriman, dia beriman tapi dia ada penyakit hati dalam hati dia. Penyakit hati ni kadang-kadang dengki tak berpasal. Jadi dia terikut. Lepas tu gila ke dunia, senang kena beli, padahal dia ada iman. Dia ada iman. Faham. Jadi dalam Al-Quran, selain daripada, kalau kita tengok dalam suratul Baqarah ada cerita, dalam surat Ali Imran cerita, surah-surah perang ada. Tapi Allah sediakan kepada kita satu surah yang khusus, surah Al-Munafiqun. Dan kita dapati cara operasi golongan munafiqin, kalau kita katakan intelijen ini, adalah mereka nak mempengaruhi, mereka nak dapatkan kepercayaan, mereka nak tempatkan diri mereka dalam kalangan umat Islam. Itu antara objektif penting. Sebab itu dalam awal surah Al-Munafiqun, ayat yang pertama itu sebagai respon apabila mereka mempamerkan aksi-aksi yang memuji Nabi lebih-lebih. Qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah kata, Allah mendedahkan mereka bila engkau datang kepada mereka mewar-warkan, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Itu berkait dengan sebab nuzulnya. Bila Nabi datang solat Jumaat, mereka melaung-laung, telah datang Nabi kita, telah datang Rasul kita, telah datang pemimpin kita. Dalam kitab Syekh Banakah itu menjelaskan memang golongan ini golongan yang pandai main slogan, dan mereka cuba untuk menunjukkan mereka lah yang paling istiqamah, mereka lah yang paling setia, mereka lah. Sedangkan yang beriman, sahabat yang beriman lain-lain tu relax ya. Sebab itu selalu kita dengar cerita Abdullah bin Ubay tu solat belakang Nabi. Jadi Nabi tahu mereka adalah golongan munafikin, tapi Nabi tak boleh nak tunjuk ni, tak boleh.
itu seakan tak bertepatan dengan cara Islam itu berjalan. Ya. Jadi macam mana Allah ajar Nabi untuk menunjukkan reaksi? Itu yang timbul antara sunnah imam solat Jumaat baca surah Al-Munafiqun. Ya. Jadi bila sebab kisah bila orang duk lawan Nabi datang, mereka pamerkan modul mereka. ya. Jadi Nabi baca surah tu. Nabi tak boleh nak cakap terus terang. Ya. Jadi waktu solat masing-masing diam, Nabi baca. Nabi baca Jadi surah. para sahabat telah dididik. Para sahabat dididik oleh Nabi, bukannya tanya pada Nabi siapa nama, tak. Tapi Allah dan Rasul didik para sahabat tengok ciri. Kalau ciri tu ada pada engkau lah. Kalau ciri tu ada pada orang lain, hati-hati dengan dia orang. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi yang lain. Dulu saya baca hadis tu satu lapis saja. Tapi bila cuba memahami topik ini, kita dapati hadis itu pun bersifat intelijen. Macam dalam hadis Nabi kata kalau nampak golongan maddahin. Maddahin ni golongan yang kuat membodek. Kuat membodek. Fahsu fi wujuhihim turab. Ya, maka lemparkan muka mereka dengan tanah. Dulu kalau kita baca satu lapis, kita nampak hadis tu bersifat hadis tasawuf. Maksudnya tak nak orang puji. Tapi bila kita bandingkan dengan gerakan intelijen, tak kira lah zaman Nabi ke, zaman lepas Nabi ataupun zaman sekarang, modus operandi yang digunakan, kerana balik pada poin kita tadi, mereka nak mempengaruhi. Maka bagaimana mereka mendekati? Mereka tak mendekati dengan bagi nasihat, dengan bagi kritikan yang membina ke, tak. Tapi mereka membodek. Menjilat lah bagi. Mereka membodek. Jadi kalau kita tengok sejarah kejatuhan Abbasiyah pun begitu. Contoh Arab Revolt pun macam tu. Dia datang secara membodek. Jadi bermaksud kalau kita suka diampu, kita terdedah dengan unsur tersebut. Wallahualam. Itu bahaya bila duduk dalam dunia politik lah. Sebab bila duduk dalam dunia politik ni kita sangat dibuka dengan ruang untuk diampu lah. So menarik, saya suka bila saya dapat satu perspektif baru bila Ustaz sebut bila Nabi datang nak solat Jumaat, orang munafik ni melaung-laungkan kehadiran Nabi. Tapi Nabi tak boleh nak tunjuk salah satu dia orang ni munafik. Dan Allah bagi surah Munafikun untuk Nabi baca dalam solat Jumaat. So satu benda yang sangat cantik susunan yang Allah buat, didik kita supaya kita faham orang munafik ni macam mana, kerja dia buat apa dan betapa berkaitnya mereka ni dengan gerakan intelijen. Okey, tadi dah dengar lah pasal tu. Yang menyebabkan antara benda yang intelijen ni buat, memecahkan umat Islam melalui fitnah lah. Fitnah antaranya fitnah berlaku pada zaman Sayyidina Osman dibunuh, kemudian zaman Sayyidina Ali pun dibunuh, kemudian berlaku perang Jamal, perang Siffin, yang akhirnya sampai ke sekarang lah. Peperangan tersebut tidak boleh berhenti, perpecahan tersebut tak boleh berhenti, yang di dalamnya ada anasir-anasir intelijen. Betul Ustaz? Kalau Ustaz boleh share sikit overview cerita macam tu dengan kedudukan intelijen dalam sejarah tu, apa yang kita boleh dapat untuk iktibar kita pada hari ini? Sebelum kita ambil permulaan zaman Fitnatul Kubra, kita tengok garis panduan yang terlebih dahulu didedahkan sejak daripada zaman Nabi. Balik pada surah Al-Munafiqun. Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Mereka pandai bermain slogan, mereka pandai membina karisma. Bukan bermaksud orang beriman tak perlu ada karisma. Okay. Tetapi mereka pandai grooming diri mereka sendiri, sehingga
waktu itu pun Nabi hampir-hampir terpengaruh. Dan kalau ikutkan antara laporan yang dibuat oleh para sahabat dan permainan propaganda yang dimainkan oleh puak golongan Abdullah bin Ubay, kalau tak kerana ayat Al-Quran, Nabi terpengaruh. Jadi itu, dan Allah sebutkan lepas Allah sebutkan ciri-ciri itu, ciri-ciri yang serba menarik itu, Allah katakan fahdharhum, hati-hati dengan mereka. Hati-hati. Sikap hati-hati inilah yang ditunjukkan oleh sahabat yang cukup special dalam tajuk ini adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Maksudnya kerangka berfikir Huzaifah bin Al-Yaman itu perlu kita contohi, gali sama-sama. Dan kalau kita nak katakan sikap ataupun cara fikir itu perlu ada pada semua orang pun, tak perlu semua orang, tapi kena ada yang memainkan peranan macam tu. Okay. Jadi antara hadis, Huzaifah kata, orang kalau jumpa Nabi tanya benda-benda baik. Aku pula bila jumpa Nabi, aku tanya benda-benda buruk. Makhafatan an yudrikani, aku takut benda buruk tu kena pada aku. Jadi yang boleh kita belajar daripada Huzaifah ni adalah dia memiliki pemikiran worst case scenario. Macam mana jadi? Jadi disebabkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan Huzaifah itulah akhir sekali Nabi memilih dalam kalangan ramai-ramai, Huzaifah ni simpan nama munafik, dan Huzaifah ini yang ditugaskan untuk jadi intel waktu perang Ahzab. Memang Huzaifah seorang ada nama tu? Orang lain tak ada? Sahabat-sahabat lain? Tak ada, Huzaifah seorang. Okay. Huzaifah seorang. Jadi itu sikap yang perlu ada. Bermaksud sikap yang berjaga-jaga, pada maksud fahdharhum, hati-hati dengan mereka. Sikap yang ada pada Huzaifah, iaitu memikirkan risiko, ancaman. Jadi Huzaifah itu bukanlah seorang yang paranoid, tetapi melestarikan ayat fahdharhum, berwaspada dengan mereka. Jadi kalau kita tengok pengaruh golongan munafikin zaman Nabi, kita sedia maklum, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Zaman Umar ni golongan munafikin macam tak sempat bernapas. Kena tiba habis. Sebab dasar-dasar Umar yang strict. Dia bukan strict pada orang lain, dia strict pada diri sendiri. Bila dia strict pada diri sendiri, menyebabkan orang nak buruk dia tak boleh. Sebab itu banyak benda yang Omar tak buat, dia larang buat, padahal benda tu halal. Kan? Sementara zaman Abu Bakar, zaman Uthman terbuka. Di samping itu, zaman Uthman ramai orang Islam yang baru masuk Islam, yang menerima hasutan daripada Yahudi khususnya untuk menentang Sayyidina Uthman. Akhir sekali Sayyidina Uthman mati terbunuh. Sampai sekarang kita tak tahu siapa yang bunuh Sayyidina Uthman. Menunjukkan kerja bunuh Sayyidina Uthman tu adalah kerja intelijen. Dia sampai sekarang tak tahu. Dan kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, yang pada pertengahan itu memang ada jalan untuk berdamai, tetapi tiba-tiba ada serangan yang bersifat subversif, tiba-tiba tak tahu datang daripada mana, berperang antara satu sama lain. Itu kita boleh belajar daripada sejarah itu. Kita boleh bandingkan dengan siri-siri civil war yang berlaku dalam kalangan orang Islam. Bermaksud apabila adanya civil war, orang Islam ni bukan susah pun bincang, kan, buat apa nak perang terus kan, bincang. Tapi kenapa boleh sampai sanggup berperang begitu? Sabit dengan hadis Nabi, iza ghadara fajara, kan, bila bergaduh dia jadi melampau. Sampai ke tahap itu. Dan kemudian Sayyidina Hasan yang akhir sekali memilih jalan damai dan mengorbankan kedudukan diri sendiri. Itu sifat orang beriman. Betul. Kalau kita bandingkan
apa gerakan intelijen yang dibuat oleh pihak kolonial sebagai contoh. Sampai sekarang kaedahnya sama. Kaedahnya kalau nak lemahkan orang Islam, bentuk kumpulan orang Islam yang fi qulubihim marad ataupun ada sifat nifaq ataupun golongan jahil, bentuk mereka untuk lawan sama orang Islam. Sebab mereka tahu bila sesama-sama orang Islam ni, orang beriman pasti akan kalah. Tak sanggup nak bunuh sama saudara sendiri. Yalah. Tak sanggup. Ini kita boleh belajar daripada banyak sejarah kan. Akhir sekali yang jahat tu menang sebab yang jahat tu dia sanggup buat apa saja. Dia sanggup. Kita pula ambil jalan macam dalam kisah Habil dan Qabil. Itu memang sikap orang itu memang kaedahnya. Cuma dari sudut dunia rugi. Ya, betul. Dan kemudian Sayyidina Husain yang menyebabkan dia pergi ke Karbala walaupun telah dinasihatkan oleh kibarus sahabah. Sebab Bin Umar pun nasihat tak bagi. Sebab Anasir surat sampai ada. Anasir ampu tu. Ya, betul. Kami nak. Padahal nak perangkap. Jadi sokongan palsu itu sebahagian daripada gejala-gejala intelijen kalau kita selak dalam cerita Al-Quran. Dan diingatkan dalam sejarah-sejarah seumpama itu, sehinggalah sejarah era kolonial ataupun sampai sejarah zaman sekarang ni, cerita-cerita ni bukan cerita level golongan yang duduk dekat bawah, tak. Sebagaimana Abdullah bin Ubay, dia pembesar. Dia pembesar. Dalam sejarah macam mana kejatuhan Abbasiyah Ibnu Al-Alqami itu penasihat duduk sebelah khalifah. Watak-watak yang lain semua mereka ada agenda, jadi rugi mereka duduk bawah. Apa dapat bawah, jadi mereka duduk ke atas. Jadi itu dia habitat golongan intelijen. Okey, baik. Kita berehat sebentar, kita sambung semula selepas ini. Bertemu lagi kita dalam podcast Sembang Langit episod kelima. Kita masih lagi bincang topik intelijen. So soalan seterusnya saya nak tanya pada Ustaz. Kalau kita tengok sejarah Aceh ni satu kerajaan Islam yang kuat. Yang sekarang ni wilayah Aceh berada di Indonesia lah. Dulu Aceh ni pecah lah, masuk Malaysia sebahagian. Ada peranan orientalis yang bernama Snok Hogrendia ke betah nama dia kan. Orientalis ni adakah dia ni intelijen juga ataupun bukan? Dan kalau bukan ataupun ya tak kisahlah kan. Macam mana kerja yang dia buat sampai Aceh tu boleh jatuh sampai sekarang? Baik. Sejarah Snok, kalau kita rujuk sebutannya, Snok Hogrendia. Belanda. Seorang anak muda yang obses dengan gerakan orientalis menentang Islam. Dan kemudian diperanankan untuk menjadi intelijen. Tarafnya taraf zindik lah, taraf yang dalam KP luar Islam. Disebutkan Snok istilahkannya sebagai izharul Islam, menzahirkan Islam, tapi dalamnya KP. Jadi kalau kita tengok sejarah itu, memang dari sudut credibility Snok itu memang luar biasa dibentuk bermula daripada pengajian di Belanda. Memang pengajian, bahkan tesisnya berkaitan dengan haji. Dan kenapa berkaitan dengan haji? Kerana zaman penjajahan dulu, pihak penjajah British dan Belanda, mereka mendapati setiap kali selesai musim haji, berlaku gelombang baru penentangan ke atas penjajah. Jadi mereka puzzle, orang Islam buat apa pergi haji tu? Zaman dulu pergi haji bukan macam sekarang. Zaman dulu dia berbulan-bulan duduk di situ. Rupa-rupanya kumpulan-kumpulan pejuang mengambil peluang musim haji itu adalah untuk bertemu, untuk bermesyuarat, bersidang dan menyusun
gerakan penentangan secara bersepadu. Mungkin tu lah kot Arab Saudi belajar sekarang. Nak pergi sana kat benda Palestin pun tak boleh. Ya. Tapi dulu memang begitu. Dan Okay. itu yang mendorong orang seumpama Snock Hurronya ni untuk mengkaji haji berdasarkan kitab-kitab fiqh, dan kemudian dia dihantar. Dia dihantar dan waktu itu Snock berdampingan dengan ulama-ulama besar. Ulama Aceh lah maksudnya. Berdampingan dengan Syekh Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Bentani yang sudah sedia ada di Mekah, itu menyebabkan tak silap dia berada di Mekah bukannya lama, setahun lebih begitu saja, supaya bila dia dihantar dia boleh guna, saya ni anak murid Syekh sekian, saya ni anak murid. Padahal sebenarnya dari sudut fikrah doktrinnya dia sudah sedia ada doktrin yang mapan telah pun dipegang sejak daripada di Universiti Leiden. Jadi kemudian menyamar sebagai Abdul Ghaffar dan menyamar sebagai Pak Kiai. Jadi kalau kita tengok contoh sejarah seumpama ini, ia juga terjadi lebih kurang berapa ratus tahun, berapa ribu tahun selepas daripada Nabi Isa diangkat. Okay. Selepas daripada Hawariyun habis dibunuh. Okay. Maka selepas daripada itulah golongan Yahudi menyamar sebagai orang Islam. Menyamar. Antara yang cukup terkenal dalam sejarah ini adalah Paul, seorang Yahudi Yunani yang menyamar sebagai, dia bukan menyamar sebagai orang Islam biasa, menyamar sebagai, kalau istilah kita, ustaz ke, ulama Islam ke, dan dia menjalankan kerja, dia bukannya kutuk Nabi Isa, tapi dia puji Nabi Isa gila-gila punya sampai Nabi Isa tu jadi anak Tuhan. Daripada peranan Paul ini yang Yahudi kemudian menyamar sebagai orang Islam, daripada situlah munculnya agama Kristian. Nak kata ancaman itu sampai tahap bukan boleh buat negara baru, Agama pun. boleh buat agama baru. Padahal Paul ni Yahudi. Jadi balik pada cerita Snock itu, dia hantar, dan antara gerakan yang dibuat oleh Snock yang ketika itu menyamar sebagai Pak Kiai adalah mengadu domba sesama kita nak kata sesama lembaga-lembaga Islam. Kerana di Aceh waktu itu ada istana, ada uli balang. Uli balang ini golongan-golongan pegawai, birokrat, okay, dan ada ulama. Yang mana kuasanya dapat daripada istana, yang menjalankan tugas-tugasan pengurusan itu adalah uli balang. Sementara yang ada attachment dengan umat, dengan masyarakat adalah ulama. Yang Belanda nak target ulama. Jadi Snock dan jenteranya mengadu domba supaya dua lembaga ini rasa terancam dengan ulama. Okay. Jadi tu Snock kata dia hasut ulama, golongan ulama seumpama apa namanya, tak ingat, tak masuk pula. Tak apa. Nanti ingat bagi tahu. Dia hasut ni golongan-golongan ulama ni yang pergi mengajar orang apa semua ni, sebenarnya dia orang ni gila kuasa. Dia orang ni gila kuasa, bila dah ada pengaruh nanti habis istana pun dilanggar, golongan uli balang yang dah ada gaji ni pun dia orang akan langgar, menyebabkan dua kelompok ini automatically jadi rasa terancam dengan ulama. Tak pasal-pasal. Adu domba. Dan adu domba seumpama itu hanya boleh dimakan oleh orang-orang yang memang sudah sedia ada marat. Kalau tak ada marat, dia sama ada dia tabayun ke ataupun apa masalah, kita kongsi kan, sama-sama orang Islam. Menyebabkan tak pasal gerakan itu ditentang. Di belakangnya Belanda, tapi di depannya nampak lembaga-lembaga yang berautoriti. Dan begitu juga yang dibuat oleh Snock itu adalah
membentuk pasukan dalam kalangan peribumi, dalam kalangan anak bangsa seagama sendiri untuk menjadi tentera memerangi gerakan ulama ni. Yes. Tentera disebutkan sebagai Masose. Jadi implikasinya kalah sebab apa? Tak sampai hati nak bunuh sama anak bangsa sendiri. Itu juga yang kita boleh tengok apa yang berlaku waktu Civil War. Waktu Civil War daripada dulu sampai sekarang, anasir itu juga yang berlaku. Saya teringat kawan saya dia kerja kat Libya. Waktu Arab Spring. Yang mana tiba-tiba golongan pemberontak memperolehi stok senjata yang banyak. Tak tahu dapat daripada mana. Dapat daripada rangkaian NATO. Waktu itu dilaungkan di pembesar-pembesar suara, kita semua ni saudara seagama, sebangsa, balik, jangan angkat senjata. Sampai tentera mengadu macam tu, merayu macam tu. Merayu pada pemberontak. Maksudnya walaupun kita kata Gaddafi tu brutal, tapi sampai ke satu titik tak sanggup. Dan begitu juga kalau kita tengok waktu sejarah Arab Revolt yang membabitkan watak yang hampir sama, Lawrence of Arabia. Saya baca buku dia, artikel pendek Lawrence. Antara yang dia ajar, kesilapan pegawai-pegawai British untuk mempengaruhi pembesar-pembesar Arab sebelum ini adalah datang untuk ajar. Dia kata jangan macam tu. Datang, ya kan je. Ya kan puji. Puji, ya kan. Apabila pembesar-pembesar Arab ni dah suka, dah percaya, dah cair, waktu tu kau bagi racun. Stop bagi Lawrence bagi. Jadi ada kaitan dengan hadis tu. Ya. Orang puji. Hadis, maksudnya hadis tu bersifat intelijen. Ya. Snob buat kerja itu. Jadi menyebabkan akhir sekali Arab, Syarif Hussein, kemudian kabilah-kabilah yang lain berhasil dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan Osmaniyah di rantau Arab. Jadi bodek juga. Bodek. Kalau kita kaitkan dengan apa yang dibuat oleh golongan munafikin zaman Nabi, tak jauh berbeza kerana golongan munafikin ini antara kerjasama mereka dengan pasukan Ahzab dan begitu juga dengan pihak asing yang cukup jauh, Rom. Ketika pembinaan Masjid Dirar, ada puak munafikin dapat dana daripada Rom. Patut. Dia mesti ada kaitan dengan bantuan, pendanaan, latihan, kan? Mesti ada elemen-elemen tersebut. Jadi balik pada Aceh tadi, apabila gerakan penentangan itu diasak sebegitu rupa, akhir sekali Islam jatuh di Aceh. Dan begitu juga senok ngobrolnya Kiai Haji Abdul Ghaffar itu melatih golongan-golongan yang terpelajar dalam kalangan Islam, kemudian dilatih untuk menjadi pelaksana kepada agenda-agenda Belanda, menyebabkan jatuh. Jadi kalau kita tengok sejarah-sejarah itu, watak-watak yang dipilih oleh mereka adalah watak-watak yang penting, bukan watak-watak picisan, bukan, tapi orang-orang penting, orang-orang besar. So daripada cerita Ustaz ni dengan pengalaman sejarah, kemudian realiti yang berlaku dalam masa terdekat ni, kita kait pula dengan politik Malaysia, umat Islam satu je pecah. Something walaupun tak boleh nak cakap apa, tapi something. Ada benda yang kita kena insaf dalam mengamati senario yang berlaku pada hari ni lah. Dilema. Memang dilema. Kita nak cakap pun salah, tak cakap pun salah. Tapi tak apa, soalan terakhir, last. Saya nak minta nasihat pada Ustaz. Andai kata hari ni kalau saya sebagai seorang politikus, apa nasihat Ustaz boleh bagi untuk selamatkan saya daripada anasir-anasir intelijen macam ni?
berat tu sebab nak dibagi nasihat-nasihat yang besar dan bahaya tu terdedah pada semua kan. Ya. Cuma kalau kita tengok apa yang digagaskan oleh Nabi berdasarkan Al-Quran, yang pertama mesti memiliki circle yang baik. Jadi dalam Al-Quran bukan semata-mata Allah suruh sahabat setia dengan Nabi, bukan semata-mata tu, tapi Allah suruh Nabi setia dengan sahabat. Maksudnya circle yang baik. Allah menghargai circle Nabi yang awal-awal itu di kalangan du'afa, di kalangan masakin, golongan yang tidak ada sebarang kepentingan. Kerana mereka itu yang paling suci kan, tak ada kepentingan. Jenis awal-awal itu Ibnu Mas'ud, Bilal, siapa lagi, Suhaib, itu nama-nama yang kalau ada apa-apa dia orang tu kira betul ada circle yang baik. Yang kedua yang susah untuk kita jaga adalah kena ada income, bukan kena ada macam mana kena tidak ada pergantungan. Dalam arti kata yang lain, kena ada income Sendiri. Bermaksud orang tak boleh nak ugut kita, orang tak boleh nak beli kita. Dia mesti datang bersekali dengan kita tak ada keinginan yang besar kan. Maksudnya kalau keinginan sikit-sikit tak apa. Keinginan yang besar tu, jadi Tak boleh W lah. kalau lalu sambar kan. Tapi tak adalah sampai beria kan. Sebab kalau orang nak beli kita, orang boleh tengok Akan cocok pula di jalan. dia ni apa dia punya keinginan dia. Ya. Jadi harga dia berapa. Ya. Itu berkaitan tag harga. Dan kemudian akhir sekali kena faham Al-Quran lah, bukan semata-mata ada checklist hari ni berapa page baca. Bukan cukup dengan itu, tapi kena faham sebagai pedoman. Mudah-mudahan kita semua selamat. Baik, Alhamdulillah, terima kasih di atas sesi yang sangat best podcast kita episod yang kelima. Kita jumpa lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.